Assalamualaikum dan hai semua. Bertemu lagi kita dalam Ellen Channel yang menyediakan gosip-gosip artis Malaysia dan luar negara. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Bekas suami kepada usahawan Puteri Zarit iaitu Dr. Munzir Shakuri tampil menjelaskan mengenai sepotong video tular memaparkan dirinya bersama aktris Nur Fazura baru-baru ini. Mengakui menyedari klip tersebut menjadi topik bualan warga maya, Munzir 42 berkata hubungan mereka hanya sekadar kawan baik dan tidak lebih daripada itu. Kami berdua memang kawan rapat, tidak lebih daripada itu. Video itu ketika kami keluar makan bersama-sama dengan beberapa kawan lain minggu lalu. Dalam pada itu, ketika ditanya mengenai usikan netizen yang menjodohkan mereka, Munzir berkata dia tidak mengambil serius dengan perkara tersebut. Kalau netizen suka mengusik, tiada apapun kami, memang kawan dah lama. Terdahulu tular video Munzir dan Fazura menikmati makan malam di sebuah restoran bersama beberapa rakan-rakan mereka yang lain. Malah ada segelintir yang mengatakan mereka kelihatan sepadan dan sesuai berjodohan memandangkan mereka masing-masing berstatus solo. Jodoh yang baik, yang faham agama, yang bertanggungjawab, yang semua-semualah, semua-semua yang Faz doa tu insya-Allah mudah-mudahan Allah makbulkan doa Faz. Saya sayang Faz, saya Fatimah. Kan, yang buat kita happy, bahagia, tenang dan boleh orang kata bahagia susah senang sama-sama. So, perlukan, betul ke? Kenapa haters nak masuk boleh cakap pasal jodoh saya? Kenapa nak marah-marah saya? Jodoh saya lah, doakanlah yang terbaik. Kenapa marah-marah saya? Kan, itu bukan urusan anda semua, itu urusan Allah, urusan saya. Doalah yang terbaik untuk Faz Fatimah, kan. Tak apa, biarkan je. Kita jangan layan mereka itu. Bersihkan hati kita, jaga hati kita, dah cukup.